Di sini saya ada membuat satu laporan polis Satu laporan polis bertarikh 18 hari bulan 7 2022. Yang mana dekat dalam laporan polis ni menyatakan bahawa terjadinya kes cabul. Berlaku kes cabul ke atas 2 orang puteri kesayangan saya. Dan kejadian ini berlaku daripada tahun 2016 sehingga tahun 2022. Saya telah membuat laporan polis dan pihak polis meminta saya untuk membawa anak saya pergi untuk membuat pemeriksaan doktor pakar di Hospital Kajang, dan pihak doktor pakar telah mengesahkan berlakunya koyakan di kedua anak-anak saya lah. Okey, dan dalam masa yang sama pegawai penyiasat juga minta saya untuk membawa 2 orang anak saya pergi ke CIC, satu unit untuk rakaman bagi kanak-kanak di bawah umur. Yang mana kanak-kanak di bawah umur ni, dia kalau masuk dekat court ni dia tak pandai nak cakap, dia tak pandai nak explain how this thing would happen kan. Then memerlukan rakaman audio ni as a bukti. Okay, the thing I concern is saya telah buat semua prosedur, tapi malangnya hasil daripada siasatan dan DPP telah memutuskan bahawa kes ini adalah NFA, which is kekurangan bukti. Yang mana dekat tempat kejadian tiada CCTV. Dan apa yang saya nak argue pasal, come on lah, habis tu laporan doktor tak valid ke? Doktor pakar kot. Then budak CIC, everything is... Bang, boleh tak share sedikit pelakon ni apa? Dia buat macam mana? Dia, based on what you shared me, dia adalah seorang penjawat awam yang ada kuasa, yang beruniform, dan dia memang buat part time kerja untuk ajar budak-budak cara nak berenang. Is that correct? Ya, untuk abang dah kenal pelakon ni berapa lama? okey, untuk pengetahuan umum lah, bahawasanya pelakon ni adalah seorang anggota. Okay, we gotta censor that one out. Okay, so we'll censor the one. Okay, dia seorang unit beruniform. Unit uniform. Okay. Okey. Dah berapa tahun abang kenal dia? Dan saya kenal suspek ni masa tu saya, I think between 2016 macam tu lah, early 2016 lah, which is saya datang kat dia, saya tanya dia, dan dia kata dia ada provide untuk kelas renang lah. Okay. So dia memang ajar anak abang berenang dari 2016. Ya, daripada 2016. Baik. And then bila yang kantor yang dia buat, bila dia kantor yang dia cabul 2 anak abang? Okay, dia kantoi once, one of my daughter, dia punya kawan sekelas dia tanya dia yang sama ada anak saya ada pergi kelas renang ke tak. Then anak saya cakap ya. Then at the same time anak saya menyatakan dekat kawan dia yang jangan pergi kelas renang. At that moment dia darjah 6 tak silap saya. Okay. Dia cakap macam tu. Then one of his friend cakap, kenapa? Lepas tu baru anak saya reveal. Then very big thanks lah tu kawan dia, sebab kawan dia cakap
dekat anak saya, you kena beritahu you punya parent. You tak boleh senyap. Because this thing is, yelah, this is pedo kan. Yeah, and it's a jenayah, it's a big jenayah. So your daughter share dengan dia punya kawan apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Dan apa yang berlaku secara ringkas, without being too graphic, apa yang dia share yang berlaku. Anak saya bagi tahu dekat dia punya kawan lah. So macam mana pelaku membuat perlakuan tu, yang mana dia meminta anak saya untuk buka zip, then at the same time dia suruh kuak katak kan. And dia yalah, hard bro. Dan dua-dua anak abang kena. Yes. Dua-dua confess lah. Dua-dua confess benda yang sama. Terus pergi within 24 hours abang bawa dia orang pergi hospital. Dan lepas anak saya balik sekolah, at the same day tau, saya terus bawa anak saya pergi ke IPD Kajang untuk buat report. Like that. Tapi NFA Malaysia. NFA sebab dia orang kata apa, tak cukup bukti ataupun tak ada CCTV. ya, until I pasang lawyer untuk buat second punya panggilan kan. That same thing. Keputusan yang sama, NFA. Penjawat awam ni si suspek ni masih kerja dekat apa? Ya. Masih pakai uniform tu? Masih lagi bertugas. And waktu tu dia memang ajar ramai budak untuk berenang ke macam mana? Antara anak-anak abang. Dia akan, sebab dia by schedule. Maksudnya macam daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 1, this session is for kanak-kanak A. Okay, pukul 2 sampai pukul 4 kanak-kanak B, something like that lah. Abang, you were sharing with me how your daughter tengah alami trauma. Okay, untuk pengetahuan bro Cap kan. She's very traumatized bro. Come on, you just imagine kan, once dia balik daripada renang, dia akan tutup pintu, dia akan minta saya lock pintu, papa tolong papa. Dan untuk hilangkan dia punya traumatized tu, dia akan hantukkan kepala dia kat dinding sebab dia tak nak ingat. Come on bro, you know how it feel. Until now, do you imagine until now? You rasa saya nak senyap ke pasal benda ni? This is not a joke. This thing is very serious tau. Abang, hopefully insyaAllah, I mean we'll publish this shortly. Tapi I hopefully siapa-siapa yang kenal case ni, hopefully boleh tengok semula. Dan kalau ada mangsa-mangsa lain, abang boleh tak petik area mana yang wish pool ataupun tempat yang pelakon ni ajar. Mungkin kalau ada mangsa lain, kita mohon mereka ke depan lah. Okay, for those yang pernah hantar anak berenang di Semenyih Lake Country Club di Taman Tasik Semenyih, in between average 2016 until 2022, one is at Semenyih Lake Country Club and another one is at Clubhouse Taman Pelangi Semenyih. Minta you all come on lah, muncul lah. Kalau anak anda mungkin seorang mangsa, maybe we don't know, please come forward, please. Tapi abang dah pasang lawyer dah. Dah pasang lawyer and you guys are seeking for re-evaluation. Then according to my lawyer lah, dia kata second case pun DPP still NFA, so meaning that dia pun tak boleh buat apa. So saya tak ada tempat untuk, then saya bro Cap lah, you the only way lah. Saya rasa memang kita kena reveal macam ni juga. Dua anak abang, the first one umur berapa? Right now is Form 5. Form 5.
And number 2? Number 2 is Form 3. Form 3. Pelaku is penjawat awam yang beruniform. I mean, this is what happens in Malaysia. You're talking about innocent children who has been robbed of their innocence because of someone yang masyarakat percaya. Obviously sebab dia beruniform. So abang percaya yang dia adalah seorang yang baik, bertanggungjawab. Macam mana seorang penjawat awam yang beruniform boleh lakukan satu jenayah terhadap kanak-kanak? This is going on for too long in Malaysia. Seorang bapa ni feels powerless sebab anak dia dah lah trauma. She can't explain what's going on, right? And then you have a father who feels he is powerless sebab tak cukup bukti. DPP say NFA. But you saying hospital menunjukkan ada kesan koyak on both of your children ataupun satu saja? Both. Dua-dua? Yes. Kesan koyak. Kita berharap pihak Bukit Aman, CIC can look into this case once again. Dan kalau ada mangsa-mangsa lain, please parents, ask your kids yang pernah diajar swimming dekat dua tempat tadi, antara those dates 2016 until today, kan? Please ask your kids, pernah tak cikgu berenang ni yang also seorang penjawat awam yang beruniform, pernah tak cikgu ni sentuh bahagian-bahagian private mereka? Kalau ada, please come forward because this father needs your help, inshallah.